ia ada tak baik and kalau saya beli, saya untung and kalau saya jual saya tak rugi. Mestilah ada, kira nak buat investment lah ni. Do it. Betul, so jom dekat Rabi sekarang kita ada satu Lady Dior, you beli you tak akan rugi, you pakai you akan untung. Sebab apa? Sebab Lady Dior memang akan naik harga. You tahu tak dekat butik berapa? Dekat butik sekarang dah RM30,000 ya. Ya, terkejut dengar. Tapi kita jual, berapa harga dia? Kita jual cuma RM17,000 sahaja. Tapi kalau let's say hari ni you beli, bulan depan ataupun minggu depan ataupun macam contoh tahun depan you nak jual balik, you nak jual harga RM20,000 pun tak ada masalah. Sebab apa? Lady Dior ni condition like new, memang cantik lagi, macam keluar daripada butik. And then datang sekali dengan long strap dia. Ini adalah ABC Dior. Charms ni you boleh tukar, you boleh beli dekat butik juga, tak ada masalah. Dalam dia warna merah, memang cantik. And also kita ada installment plan juga. So imagine lah you beli bag ni RM17,000, lepas tu ada installment plan. Ada installment plan, contohlah you baru bayar 2 kali. Kita ada installment plan sampai 60 bulan, you baru bayar 2 kali. Imagine lah 2 kali, contohlah Rabi lembab sikit man. Contoh you baru bayar 2 kali mungkin dalam 400 contoh. Tiba-tiba you rasa nak jual balik. You rasa rugi ke tidak? Tidak. You boleh jual balik terus harga full and you terus dapat instant cash. Nampak tak? Membeli secara dengan bijak begitu. So kalau you nak, bag dia ada satu unit sahaja dengan kita. Boleh bayar installment plan up to 60 bulan. First payment dah boleh terus bawa balik bag dah. So korang tunggu apa? Boleh tekan link dekat bio sekarang.